Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to my channel. So, hari ni aku nak review satu hotel di PD. Okay, judging by the looks, kau rasa kau boleh teka aku kat mana? Okay, stay tune. Kita tengok hotel ni. Boleh go, tak boleh go? Let's go. Okay guys, kita dah nak sampai. Okay, jalan straight lagi. Lebih kurang 800 meter. Akan sampai ke hotel. Okay, dia actually orang kata apa? Bersebelahan jugalah dengan Glory Beach Resort. Straight lagi. Kat depan ni nanti korang kena masuk kiri. Okay, inilah dia Grand Lexis Port Dickson. Okay, dia ada dua Lexis dan Grand Lexis. Okay, kita orang pergi yang Grand Lexis. Okay, kat depan tadi tu korang kena bagi booking number lah. Okay, korang boleh lepas. Inilah dia Grand Lexis Port Dickson. Kita check in dulu macam biasa. Kita masuk. Kita check in dulu. Okay, jom guys. Kita naik kereta pergi kat bilik. Let's go. Kat sini memang ada bagi. Korang boleh naik bagi lah. Petang-petang nak bersia-sia. Kita check bilik kita. H106. H106. Okay, so kali ni aku tak pergi kat atas. Kita ambil bilik bawah ni. 106. Okay, ni. Dah sampai belah kiri ni actually. Parking dulu lah. Okay. Inilah dia bilik aku. 106. Okay guys. Jadi kita tengok bilik dia boleh go tak boleh go. Okay. Kau masuk je. Okay. Sebelah kanan korang ni ada meja ni lah. Okay. Ada meja tersantai ni. Nampak? Boleh buat meja buat kerja lah actually. Lepas tu ada room service menu. Okay, kat sini. Ada menu apa kat sini? Cuba kita tengok. Ada garlic bread. Lepas tu ada chicken satay. Main course dia ada apa? Chicken chop. Okay. Fish and chip pasta. Banyak jugalah. Dessert pun ada. Okay. Kids menu. Okay. Kids burger. Okay. Dan macam-macam lagi lah. Okay. Boleh air juice pun ada. Air panas, air sejuk. Shakes pun ada. Okay. Vanilla shake, strawberry shake. Okay. Lepas tu kat sini, I think this is a magazine lah. Okay. Magazine. Dia Beef Prime ni. Okay. Ini dia punya magazine. Okay. Untuk channel hotel lah. Dia punya apa orang panggil TV dia. Okay. So kat sini ada satu PowerPoint. Kamu boleh lah charge telefon kau yang patut. Kat sini ada dia punya telefon. Okay. Speed dial dia. Okay. WhatsApp pun boleh. Nak WhatsApp, boleh WhatsApp. Okay. Lepas tu ada operator room service semua ada lah. Okay. Tu ni ada PowerPoint ni tak boleh usik lah. Okay. Ada satu note taking punya memo sticker. Okay. Alright. Kita belah sini pula. Ada apa? Okay. Ada freezer. Okay. Peti ais. Nampak? Ada dua complimentary air kat sini. Ada air apa ni? Kita tengok. Okay. Masih Lexis. Okay. Ada teh kundo. Sorry, bukan teh kundo. Air kundo. Pakai air lychee. Dia panas ni memang sedap lah minum. Okay. 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 Kat atas ni pula tengok. Ada cawan. Okay. Bagi dua gelas. Okay. Dua mug. Ada dua gelas kat sini lah. Okay. Kat sini ada bottle opener. Digantung dah siap kat sini. Okay. Bottle opener. Jadi kita masuk. Kat dalam tengok ada apa? Kita tengok. Sebelah kanan ni ada apa? Ada sofa. Boleh santai-santai. Boleh baring. Okay. Lepas ada lampu bulat ni lah. Globe ni. Okay. Actually batu. Solid vibe. Jom
Kat sini pun ada bagi air juga. Okey. Ada air. Botol kaca, say no to plastik. Okey, of course. Air RO. Okey, by Alexis. Ada 2 botol. Okey. So yang drawer ni kita ada apa? I think kosong kot. So ada 2 katil king kat sini. Nampak? Ada 2 katil king, guys. Oh, kita try pegang katil dia tengok. Dalam dia, macam mana? Oh, mantap. Comfort. Memang terbaik. Katil king. Kat tengah dia ada apa? Kita tengok. Ada lampu tidur ni kat sini. Dia ada switch kat belakang tu, boleh tutup kipas ke apalah. Okay, bilik ni comes with aircon dengan kipas. Ada tisu, okay. Dalam ni ada emergency light. Okay. Lepas tu ada wardrobe. Kita tengok wardrobe ada apa? Ada wardrobe. Okay, wardrobe. Kat bawah wardrobe ni ada macam biasalah, sipar hotel ni. Okay, 2 pasang. Ada iron board. Kau boleh iron dalam bilik. Okay. Kita ada, orang kata apa ni? Dia safety lock ni. Okay, nak simpan barang berharga ke apa. Kita tengok drawer ada apa. Oh, ni laundry bag. Okay, tapi laundry bag dia bagi satu dan ianya plastik lah. Bukan woven bag. Woven, sorry. Okay. Kita kosong kot bawah ni. Biasanya untuk simpan barang saja. Okay. Lepas tu ada 2 bathrobe kat sini. Okey. Ada embroidery sini, Lexis. Okey. Dan kita tengok almari sebelah pula ada apa? Oh. Okey, ada prayer mat. Saya tak payah minta lah. Okey, dia dah bagi kalim merah ni. Okey, ketika semayang. Kiblatnya, actually kiblat dia, korang nampak tak kat atas tu? Atas kipas tu, okay, belah sana tu, okay, dia menghadap sini lah. Kiblat. Ada TV kat sini. Okay, ada TV. Satu TV kat sini. Lepas tu, inilah dia punya tandas. Okay. Sebelah kiri je masuk, ada blower lah. Okay, ada blower untuk hair dry rambut. Okay. Ada satu dustbin kat bawah ni. Okay. Ini ada apa pula? Hadapan. Okay. Bowl lah untuk cuci tangan. Lepas ada bagi soap by Lexis Hotel Group. Okay. Macam biasalah, korang nak tadah air ni, nak lepas release, tekan ni lah. Okay. Ini ada tingkap ni. Okay. Kita tengok apa yang ada kat luar. Buka tak? Oh, ada kolam. Wow. Menarik. Cool. Okay, lagi kita tengok dia kolam. Ni ada apa pula? Okay, dia ada vanity kit. Okay, shower cap, cotton buds, sanitary bag dalam box ni lah. Okay, cantik. Ini box. Nice design. Ini dental kit, ada bagi 2 dental kit. Lepas tu, macam biasalah, 2 gelas ni untuk berkumur ke apa yang patut lah. Okay. Ada water heater switch kat sini. Sebelah sini ada dia punya shower. Okay. Shower dia, bagi satu towel kat sini. Okay. Lepas tu dia ada hand and body wash. Okay, dengan shampoo with conditioning. Okay, dah ada conditioner kat dalam lah. Okay, 2 in 1. Okay, macam biasa. Merah panas, biru sejuk. Okay. Dia beritahu dah siap-siap. Kau kena test dulu sebelum kau mandi, takut nanti panas. Biasanya kalau salah memang boleh terbakar, babe. Hati-hati. Okay. Ini portable head shower. Lepas tu kat atas tu ada fixed head shower. Okay. Depends lah kau nak guna yang mana. Okay. Jom. Tengok bilik sebelah ni ada apa pula. Okay, ni dia punya jamban. Okay. Ada jamban. Lepas ada tisu kat sini. Bagi kasih tisu. Tisu pun ada. Bidet pun ada. Okay, menarik. Bagus. Okay, ni dia jamban lah. Okay, saya normal jamban. Okay, satu paper roll satu lagi kat situ. Okay, tisu roll. Kat sini ada cermin besar. Okay, ada cermin besar ni korang boleh tengok. Cermin. Lepas tu ada towel kat situ. Dia bagi 4 towel. Okay.
4 towel, bawah ni ada apa ni, tengok. Ni kosong kot. Yes, betul. Yes, the storage box lah. Okay. Tengok ni ada. Wardrobe ni ada apa pula? Oh, ni tadi. Okay, depan belakang rupanya. Oh, cool. Oh, lampu. Okay. Buka dari sini menyala lampu. Alright. Okay. Depan belakang. Cool. Okay. Ni kat bawah ni aku rasa lebih tak ada apa-apa. Betul lah. Tak apa, kita tengok lah. Okay. Jom kita tengok ni kolam. Buka hangsi ni. Okay. Ini kolam. Okay. Mandilah sepuas-puasnya guys. Kat lock ni buka. Okay. Inilah kolam dia. Okay. Kedalaman 1.2 meter. Okay. Kat sini ada kursi boleh relax-relax. Oh, kat sini dia kata sunblock is prohibited. Okay, mungkin takut dia punya filter ke apa sumbat kan, not sure lah. Okay, ada satu lampu penyelamat ni. Lampu keras ni. Keras kan benda ni. Ni bukan yang macam anak korang punya yang getah tu. Keras. Okay. Kita try celup kaki sikit. Wah, sedap ni mandi tengah-tengah panas ni. Bilik aku bawah ni dia open air lah. Kalau hujan ke apa, panas ke, pandai-pandai lah. Okay, kat sini ada small garden ni. Okay, semua ada pokok. Lepas tu ada batu-batu ni lah. Bawah ni. Lepas tu ada tempat kau nak mandi, nak bersihkan badan sebelum masuk dan selepas dah siap berenang, boleh basah kat sini lah. Okay. So, kau rasa, jom kita masuk dalam balik. Aku tak sabar nak cuba dia punya pool ni. Tengah panas-panas ni, shop berenang. Tutup balik. Sebab cuaca agak panas ini. Tutup dulu bilik ni. Sorry, pintu ni. Buat balik. Okay. So, korang rasa macam ni guys? Boleh go tak boleh go? Okay guys. Aku nak cuba dia punya arcade games. Okay. Dia ada outdoor games lah kat sini. Tengok apa yang ada. Carousel, Daddy. You want to ride carousel? Yes. Okay. Yay! Thank you, Daddy. Okay, let's go. Jadi kita ada carousel. Aku dengar ada archery. Carousel. Jom. Kita tengok. Let's go. Oh, so fresh out here. Okay. Kalau nak buat payment ke apa semua, kena pergi kat sebelah ni lah. Okay. Kat depan aku ni. Kat lobby dia. Okay. Ni kat Lexis. Kat sini kau boleh main e-scooter, bicycle, lepas tu archery, lepas tu ada go-kart lah. Okay. Atau ada carousel yang kuda pusing-pusing macam kat funfair tu. Okay. Kita bayar dulu. Hai. Okay guys, harga lebih kurang kat sini lah. Kena tengok harga dia kat sini. Okay. Outdoor activity price list. Minika go kat aku cakap semua tadi lah. Dan lepas tu ada fishing crabbing rental. Buat actually ada. Okay. Nampak dah bayar. Total lebih kurang RM95. Okay. Kau ambil e-scooter bike 2. Okay. So merry-go-round tu lah, carousel tadi tu. Satu, tak nak perempuan aku nak main. Lepas tu, go-kart. Okay, 2 go-kart. Jom. Hi Eric. Daddy. Yeah, let's go. Actually kat sini, kau boleh main beach ball juga. Nampak? Beach volleyball. Lepas tu ada bola tu lah. Okay. Beach soccer ball. Not bad. Banyak aktiviti kat sini guys. Okay, nanti kita tengok sebelah sana pula ada apa. Sampai go play carousel. Go. Yay. Eric go play car later.
Sampai there. Use the stairs. Okay. Let's go. Go with mommy. Come, let's go. We try the e-bike. Jom kita cuba dia punya skuter. So, inilah skuter dia. Kita ride. Boleh naik 2 orang satu skuter. Okay. Kita tengok apa yang ada kat sana. Kita ride, tengok view dia. Let's go. Jom. Assalamualaikum guys. Good morning. Aku nak cuba dia breakfast buffet. Jom kita tengok. Morning. Masuk ke sini. Okay. Ni lagi yang korang ni. Ada coffee machine. Okay. Ada coffee machine lah. Yang boleh buat kopi. Ada apa air kat sini tengok. Ada air apa lagi. Ada air teh. Ada susu. Okay. Kita ambil. Oh, ada Milo, boleh panas. Cool. Ada some juice kat sini. Ada orange juice dengan apple juice. Tengok food. Chicken sausage. Okay. Ada chicken slice. Ada baked beans. Okay. Mashed potato. Okay. Black butter pudding. Kita kena letak vanilla sauce ni. Okay. Ini tomato, okay, dengan vegetables, ada samosa, ada some ice cream kat sini, ada few flavor kat sini, strawberry, okay, ada coklat, hijau ni aku rasa yang mint coklat tu lah, mint coklat chip, atau vanilla dengan coklat. Okay, nak food belah sana pula. Ada apa? Oh, ni nasi lemak. Oh, nasi lemak. Nasi lemak. Ada kondimen kat sini lah. Okay. Dan sambal. Nasi lemak. Oh, ayam balado. Okay. Oh, ni yang sedap ni. Kacau goreng nampak sedap. Dan ada fruit platter kat sini. Okay. Some fruits. Okay, tropical fruit. Buah rojak. Salad. Okay. Mau boleh topping ni, yogurt pun ada lah. Macam ada. Ada kuih. Ada kek Malay kuih. Ada kuih bakar ni. Okay. Sama boleh muffin. Nampak. Okay, pandan.
Roti. Kat sana tu ada mini pau. Okay. Aku rasa ni kaya version lah. Yang hijau. Sama chicken. Okay. Lepas tu ada bubur. Okay. Bubur. Ada apa kat situ? Sama. Sorry. Noodles. Okay. Noodles. Okay. Kat tengah ni ada breakfast cereal untuk budak-budak. Okay. Sama Coco Crunch, Mista, biasalah. Okay. Fresh milk. Ni. Saya kat luar tengok food sama ke. Kat luar ada omelette. Omelette ada bang? Omelette satu? Oh dah ada. Okey baik. Jadi saya ambil lah. Ada apa? Half boiled egg. Ini ada roti canai. Okey. Ada roti canai. Meriah juga breakfast buffet dia. Chicken curry. Ini Indian section lah. Atau dal. Okey. Dia buat aku pengalaman ni. Jom nak ambil kopi dulu. Jom. Aku nak cuba dia punya food. Jadi nak boleh go tak go. Kita tengok omelette dulu. Bismillah. Baik. Ini kacang. Steak kacang. Sedap. Tapi tak pedas. Yang mana bagi cili potong, kau boleh ambil lah. Okay. Nak try dia punya chicken siumai. Sini ada chicken siumai. Tengok. Mantap. Baik. Lepas ada some dessert. Ada black pudding. Okay. Lembut. Dia punya kuah vanilla sauce dia, orang kata apa, level of sweetness ni actually consider good lah. Ni ada kuih bakar. Ada some Malay food. Okay. Sedap tak? Mantap. Okay guys, aku nak cuba dia punya beach. Okay. Tempat ni ada beach. Tapi beach dia actually public beach lah. Dia bukan private beach macam let's say Hibiscus. Okay, Sophia, are you ready to go to the beach? What's on your hand? Toys. Let's go. Okay, dia kena jalan sikit. Dia sebelah kena Lexis. Okay. Ada Lexis. Kau kena masuk kiri. Sini masuk kiri. Lalu dekat tempat yang main semalam tu lah. Okay. Lepas tu straight je sampai pantai. Okay. Dia actually sebelah sini. Ada lorong kat sana tu lah. Okay. Lorong straight je sampai pantai. Kita pergi. Okay, dia dekat belakang ni lah. Okay. Di sebelah Lexis. Ni lorong ni lah. Ni yang orang aku cakap tu. Nampak depan ni. Dia lorong ni. Straight je. Nanti dapat pantai. Jom. Inilah beach dia guys. Okay. So come here. Through here. Careful eh. Watch your step. Come Sophia. Okay, let's go. Wanna find some shells? Okay, let's go. Inilah dia pantainya guys. Baik kan? Mantap. Yes. Oh, it's okay.
Okay guys, kita nak cuba dengan main pool pula. Okay, dia ada satu lagi pool. Di sini dia ada pool besar, lepas tu ada pool private pool for each villa lah. Okay, jadi kau jadi wait kat depan, okay? Wait. 1, 2, 3, go. Sampai go. Jadi nak ikut dia nak. Ada dekat. Okay guys, kita dah sampai penghujung. Korang rasa macam mana tempat ni? Aku suka tempat ni sebab apa tau? Dia ada outdoor activity, lepas tu ada kids friendly pool, and the best part is ada private pool lah. Okay, kalau korang suka video-video macam ni, jangan lupa follow, like, share page aku, Zain Yusof. Jumpa lagi di video akan datang. Peace. Assalamualaikum.